Pira. Macam dah tak ada pergi. Okay gang, esok kalau boleh kita buat kerja awal sikit Tolonglah jangan macam minggu lepas. Lambat. Penat lah. Okay? Ya Jack, kau pun jangan lupa. Kau jugalah yang last hantar hari tu. Oh, itu sebab aku tengah monitor kerja korang. Itu bukan lambat, itu strategi. Okay? Strategi konon. Semalam nampak dia main PUBG masa kerja. Pira. Dul, design hari tu kau dah siap? Janji itu Jumaat. Alamak. Jumaat mana satu? Jumaat minggu ni ke? Jumaat minggu depan Minggu ni lah. Deadline ni bukan macam makan buffet tau. Boleh tambah ikut suka kau je. Yelah, nanti aku buat lah. Kau ni jangan kecoh sangat. Kau ni penat lah. Itulah, janji ni bukan macam konten TikTok tau. Dia macam dah tak ada pergi macam macam tu. Ish, aku kalau macam tu geram tau. Peace. Kau tengah edit video ke? Muka stres macam je. Shh, ni part penting tau. Kalau tinggal, habis semua plot. Masa aku planning kerja habis. Kau kerja apa Dah sampai berkerut-kerut macam tu. Alah kau ni, aku tengah buat research. Nak nampakkan video ni lebih cinematic tau. Apa lah kau ni? Curi tulang tu memang sedap. Tapi bila dah kena tangkap, rasa macam dah ending je drama ni. Tajis. Cakap dia super bikin. Kalau janji tu kena tepatilah. Rehat tu dia pun pada. Janji kerja tu tetap berjalan. Diorang tu kan semuanya sama je. 2 kali 5 kali integriti kan. Tak perlu nampak hebat. Cukuplah kerja dengan jujur dan berintegriti.